Terima kasih. Hari ini kita memeterai satu detik sejarah apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama pihak owner Malaysia telah memeteraikan kerjasama dalam pembangunan beberapa perkara. Pertamanya ialah kita secara asasnya berkongsi untuk pembangunan jenama bersama, di mana pihak owner telah bekerjasama dengan kita untuk memperlihatkan bagaimana kelasakan, kekuatan dan juga kerja-kerja yang dijalankan oleh Bomba itu kita translatekan dalam penampilan kepada model terbaru handphone yang telah memasuki pasaran Malaysia. Keduanya ialah kita juga secara bersama melihat bagaimana pihak jabatan melihat bagaimana inovasi, penekanan pada inovasi dan juga penyelidikan yang dibuat oleh pihak owner, di mana kalau kita lihat owner ni pakai hampir 13% daripada pendapatan tahunannya untuk dia gunakan sedalam aspek R&D. So komunikasi, AI, penggunaan data raya ialah merupakan perkara-perkara yang secara asasnya kita telah berbincang untuk berkolaborasi, dan dalam masa yang sama juga pihak owner juga pada masa ini begitu pesat untuk membangunkan industri robotik dalam besi mereka, dan saya percaya juga ini merupakan hala tuju masa depan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga kepada Malaysia secara amnya. Jadi hari ini owner sebenarnya menyatakan penghargaan dan juga satu penghormatan kepada pihak JBPM dengan memberi penyerahan beberapa unit Honor X9D yang baru-baru ini dilancarkan. Jadi kita sama-sama berterima kasih di atas bakti dan juga khidmat anggota Bomba terhadap Malaysia.